Pagi guys, hari ini kita nak buat kerja-kerja kampung sekejap. Ni kasut yang pakai. Dan saya ada 3 mesin di sini. Ini kita pakai untuk yang kasar sikit. Macam-macam ni. Saya cuba pakai ini juga. Okey, saya ada yang merah ni, Santino. Ini Santino yang baru. Dia 28. Tak tahulah macam mana. Saya macam suka pakai yang ini. Mungkin motor dia, tapi yang pegang dia ni agak, sebab dia ada button tu, saya belum buka lagi safety button dia. Yang ini safety button dia saya sudah buka. Safety button dia guys, saya sudah buka ni. Yang ini belum. Yang ini yang lama dulu ni saya cuba letak di sini. Yang ini auto dia. Tapi ini bagus kalau dia pakai mesin yang ada yang pakai minyak tu. Yang ini sedikit lembut saya rasa. Tapi okey lah. Sebab bila main dengan mesin rumput macam ni, at least kita ada 3-4 baru dia. Dan kita nanti boleh rest. Satu ni sejuk, kita pakai satu lagi. Dan juga saya guna ni. Saya beli yang besar macam ni. Charging dia. Saya ada 3 ni. So far belum melebihi keperluan lagi. So sebab itu masih macam inilah saya kerja. Bekerja ni sambil untuk kesihatan dan sebagainya. Untuk senaman. Okey, kita tengok. Halo Ragi. Kita tengok apa yang kita nak buat hari ni. Banyak ni nak kerjaan. Okey. Tu dia. Kawasan-kawasan yang nak potong sebab dah berapa minggu dah ni. Dah berapa minggu nak buat ni. Belum juga buat. So hari ni kita kerja keras sedikit. Kita kerja keras sedikit guys. Best ya, tiba-tiba hidup pula paku di sini guys. Paku ni kalau dicampur dengan ikan sultan, paku pakis ni adalah rasa dan bau dia. Kemudian macam-macam ada. Yang ini pun tunggu dia nak berbuah dan berbuah. Ini belum berbuah lagi nih guys. Banyak kerjaan ni. Banyak enak dikerjakan hari ini guys. Kita apa? Kita pelan-pelan, kita senaman. Nanti lepas ni kita nak buat urusan lain lagi. Okay. Before and after lepas ni. And after lepas ni. Ini pun kita belum proses lagi ni. Kita belum proses lagi ni. Tak sini dulu. Itu sama. Akar-akar sudah mati, jadi kita akan pakai lagi. Ini untuk apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Untuk apa ni guys? Untuk yang ini. Yang ini untuk tanam kangkung secara kolam. Belum dibersihkan lagi. Tapi yang ini tak ada nyamuk lah. Sebab di situ ada obat nyamuk diletakkan. So banyak kerja kita ni guys. Kita mulakan pelan-pelan. Oh sayang juga buah ni. Doggy. Ni banyak ni. Penjaga rumah ni. Penjaga rumah. Okay guys, kita nak mula kerja sekarang. Dengan mesin ini. Mesin pakai bateri saja. Tak apa, kita sambung lagi nanti. Okay, kita nak mulakan kerja. Kita pakai ini dulu guys. Kita pakai ini dulu.
Okey. Kerja kebun. Jom kita cuba mesin ini guys. Cuba mesin ini. Ada buah guys. Kenapa ada buah? Simpan dulu. Oh, buah ke apa ni? Tak ada pula. So yang bagus guys. Yang ini untuk rumput tebal bagus. Rumput tebal bagus. Yang ini boleh adjust. Ini boleh adjust ke depan. Contohnya, saya adjust ini ke depan dulu. Ini depan sikit. Adjust ke depan sikit. Oke, coba lagi. Yang ini, kalau kita main ini, sebenarnya kita tekan dan lepas toh. Tekan, lepas. Supaya dia tidak auto shutdown kalau dia panas. Ini keburukan benda ini, bila dia panas, dia mau auto shutdown. Tapi karena saya ada 3 tu, kalau ni shutdown nanti, saya pakai yang satu lagi. Jadi macam itulah saya bermain dengan benda ni. Yang penting ini guna charging saja guys.